Hadis ke-8. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan supaya memerangi penentangan manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala dan bahawa Muhammad ialah pesuruh Allah. Mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka menunaikan perkara tersebut, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripada tindakan yang diperintahkan kepada aku melainkan dengan hak yang dibenarkan oleh Islam. Selebihnya, perhitungan terhadap mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Islam menekankan kepentingan dakwah secara berhikmah tanpa sebarang paksaan mahupun tekanan. 2. Kehormatan manusia wajib dipelihara kerana Allah Ta'ala telah mengangkat kemuliaan insan dalam kalangan manusia. 3. Semangat masyarakat majmuk yang harmoni menuntut kita menyantuni kepelbagaian dengan penuh kemesraan berpandukan syariat. 4. Setiap Muslim hendaklah memelihara nyawa dan harta saudara Muslim yang lain selagi mereka menunaikan tanggungjawab dan kewajipan dalam Islam. 5. Setiap manusia hanyalah dihukum berdasarkan perkara yang zahir pada diri mereka.